Hal rumah tangga jangan cerita kat orang. Sekadar kata cerita ada tak senang kisah kodar tu sudah. Itu dah. Ini nasihat kepada semua, bukan kepada itu ini tak. Amba sendiri pun sama. Bila hal rumah tangga, hal keluarga kita, hal kerap keluar, hal suan tu, pertama kali kita selesai dalam rumah kita dulu. Tak boleh selesai dalam rumah, paling dekat sekali orang dengan kita. Siapa dia? Tengok ibu ke, bapa ke, kakak ke, adik ke, pak saudara ke. Orang yang paling dekat kali yang kita tuju. Jangan gaduh pergi kat luar. Bawa lama sikit tak boleh pergi weh. Orang ada kawan kau kita tak boleh bukan. Pergi kepada kawan ku, hak harap hati. Bukan semua kawan ku. Hak amanah. Hak dak pecah bu. Hak dak pergi royak kat orang kata pino. Tu. Itu tak? Jangan royak dalam media sosial. Lo ni orang tak pernah orang tak pernah cerdik mana lo ni. Minta maaf lah. Hamba sebut tak apa cerdik tu ingin sikit tu. Malah nak terjemah betul-betul. Bagai dalam rumah, buka tu di media sosial. Tidak media sosial ni dalam TikTok, dalam Facebook, dalam Facebook. Oh gitu, gini. Masalah tu masalah. Jangan. Jangan. Walaupun hati kita sebab, hati kita nak luahkan perasaan dah. Misal kata, laki kita gini, kita gitu, anak. Nak royak lah dalam media ni. Supaya orang mari, oh sabarlah. You nak tu ya. You nak. Orang mari komen di dalam post kita tu. Bukan semua niat baik nak kita. Ni ada hal mana kita gini kita nak ni. Tengok. Kita sendiri pun kita tengok kita sendiri. Kita sendiri. Jangan mana saing kita di dalam ni. Dalam ni lah. Dalam Facebook, dalam apa nama semua ni kita kata. Ada masalah kita. Adakah kita nak layar belakang kita? Oh nyanyi dia. Sabarlah. Ada kita belakang? Ya ada. Hak gini. Ada hak berasa gitu. Ada kita berasa. Padai muka. Ada juga. Ini kita. Orang sumpah dengan kita. Tak beza pun. Gitu dah. Allah. Itulah tempat yang paling comel kali. Tempat yang paling kita sepatutnya mengadu. Allah. Nak mengadu ke mana Tuhan? Bukan makna kena pergi di Ampa, kena pergi di Cangwak, kena pergi di situ-sini. Apa jadah? Asmaya dua, apa asmaya ada? Tutup aurat molek. Allahu Akbar. Tu lah. Tu tempat ngadu baik. Kak weh. Tempat ngadu kita. Segala hal. Masalah rumah, masalah dok sehat, masalah sahanya, masalah orang dok orang bayar hutang. Semua boleh ngadu pada Allah. Ya Allah. Ya Allah. Tuhan tahu dok dalam hati kita. Tuhan tahu dok masalah yang kita sedang mengalami, sedang menghadapi. Tuhan tahu. Tahu kena royak apa? Royak kerana kita hamba. Ya Allah, masalah lah sehari dua ni ya Allah. Dah ke mana? Bini mecak ya Allah. Raya baru ni tak baik-baik lagi.